Negara Brunei Darussalam sentiasa memandang serius kesejahteraan warga berkeperluan khas dengan melaksanakan pelbagai inisiatif strategik bagi menyokong kebajikan golongan orang kurang upaya OKU. Usaha berterusan ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan golongan OKU turut menikmati kehidupan yang sejahtera, inklusif dan bermakna. Penjagaan kebajikan serta kesejahteraan golongan OKU amat dihargai kerana melalui inisiatif sebegini, negara berupaya mewujudkan sebuah masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan di mana setiap individu tanpa mengira keupayaan diberikan peluang untuk berkembang, memimpin serta menjalani kehidupan dengan penuh maruah. Perhatian khusus sentiasa diberikan kepada golongan OKU sama ada di negara Brunei Darussalam maupun di peringkat global. Kerjasama semua pihak amat diperlukan bagi mewujudkan persekitaran yang inklusif sekaligus memastikan golongan OKU mendapat peluang yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan penglibatan dalam masyarakat. Di samping itu, sokongan terhadap kepimpinan dan suara golongan OKU dalam memperjuangkan hak mereka juga amat penting demi menjamin pembangunan yang lebih adil, lestari dan berteraskan prinsip kesaksamaan. Antara golongan OKU yang perlu diberi perhatian khusus ialah warga kelainan upaya penglihatan. Walaupun keupayaan penglihatan mereka terhad, golongan ini tetap berusaha gigih untuk mencapai kecemerlangan dalam kehidupan. Golongan OKU penglihatan ini terbahagi kepada dua kategori utama, iaitu individu yang buta sepenuhnya dan individu yang mempunyai penglihatan terhad, di mana keadaan tersebut menghalang mereka daripada melihat objek atau persekitaran dengan jelas. Seperti yang dapat kita saksikan melalui kaca televisyen, terdapat pelbagai situasi dan cabaran masalah penglihatan yang dihadapi oleh individu kelainan upaya penglihatan. Antaranya ialah masalah buta warna, iaitu ketidakupayaan mengenal pasti atau membezakan jenis warna tertentu. Selain itu, terdapat juga penglihatan kabur atau rabun yang tidak dapat diperbetulkan walaupun dengan penggunaan cermin mata. Seterusnya ialah keadaan penglihatan yang kelihatan tajam namun lapangan pandangan sangat terhad, menyebabkan individu hanya dapat melihat dalam ruang yang sempit. Keadaan lain termasuk rabun yang disertai dengan lapangan pandangan terhad yang menyukarkan pergerakan dan aktiviti harian. Manakala keadaan paling mencabar ialah buta sepenuhnya, iaitu seseorang individu itu tidak dapat melihat langsung dan bergantung sepenuhnya kepada deria pendengaran serta sentuhan untuk memahami persekitaran sekeliling. Begitulah realiti kehidupan yang dihadapi oleh warga kelainan upaya penglihatan yang memerlukan kefahaman, sokongan dan empati daripada masyarakat sekeliling. Di negara Brunei Darussalam, warga kelainan upaya penglihatan sentiasa diberi perhatian khususnya dari segi kebajikan dan pembelajaran melalui sokongan berterusan di bawah Kementerian Pendidikan serta Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sokongan ini membolehkan golongan berkenaan menjalani kehidupan yang lebih sejahtera dan berpeluang mencapai kecemerlangan meskipun berhadapan dengan kekangan penglihatan. Dalam usaha memperkukuh sokongan sesama mereka, warga kelainan upaya penglihatan telah menubuhkan Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam sebagai platform untuk menghimpunkan, membela dan memperjuangkan kepentingan golongan tersebut. Melalui penubuhan persatuan ini, warga kelainan upaya penglihatan dapat saling membantu
serta mendapatkan maklumat dan akses kepada kemudahan yang disediakan termasuk dalam bidang pendidikan dan kebajikan sekaligus meningkatkan kualiti kehidupan mereka secara menyeluruh. Para warga kelainan upaya penglihatan turut berkongsi pengalaman hidup mereka dalam menghadapi cabaran penglihatan. Setiap individu mempunyai kisah tersendiri dalam menempuh kehidupan. Pengalaman-pengalaman yang dilalui ini bukan sahaja membentuk ketabahan diri, malah menjadi sumber semangat untuk mereka terus berusaha mencapai kecemerlangan dalam kehidupan. Okey, sebelum itu saya mempunyai masalah penglihatan pada tahun 2009 dan masuk ke Persatuan Orang Cacat Penglihatan pada tahun 2010. So saya mengenali persatuan ini semasa saya di satu pusat di negara Brunei Darussalam. So di sana saya mengenali bentuk braille ini lah. Saya mempunyai masalah penglihatan masa itu umur dalam 17 tahun. Saya mengenali bentuk braille ini semasa umur 19 tahun. Masalah penglihatan saya alami dari sejak lahir lagi. Waktu lahir sehingga saya remaja berusia 15 tahun lah dianggap dikategorikan sebagai low vision. Tapi sekarang sudah menuju ke blind total. Pada awalnya mungkin saya tidak tahulah. Pada awalnya saya merasa semuanya boleh digapai, semuanya boleh dihadapi. Saya baru sedar, baru tahu ketika saya berusia 8 tahun lah tak, yang saya ni seorang okey penglihatan. Dan saya mengalami masalah penglihatan sejak lahir, berpunca daripada premature of retina yang menyebabkan saya hilang penglihatan di mata sebelah kiri dan cuma mengharapkan mata kanan. Masa itu severe vision. Severe vision ini keadaan penglihatan yang amat teruk, melihat benda pun hampir. Dan pada bulan ujung bulan Mac tahun lepas, saya telah pun kehilangan penglihatan di dua-dua mata. Pelbagai aktiviti turut dilaksanakan bagi memberi ruang kepada warga kelainan upaya penglihatan untuk terus berkembang maju sama ada dalam aspek pembelajaran maupun kebajikan. Antara keutamaan yang sering diberi perhatian ialah bidang pendidikan, khususnya penggunaan alat bantuan pembelajaran seperti sistem Braille sama ada dalam bentuk fizikal maupun digital. Perkara ini antara yang diketengahkan oleh Awang Muhammad Hamzi bin Omar, Pengerusi Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Ya, sebenarnya kalau katakan fasih ataupun lancar bagi seseorang OKU penglihatan menggunakan braille ini, ya sebenarnya ada dua kategori. So kalau bagi OKU penglihatan yang lahir orang dari dalam laham penggunaan braille ni, so bagi orang mudah bagi orang untuk merasa ataupun belajar. So kalau merasa ni orang kira tadi menyentuh huruf braille tu. Tapi kalau orang yang pendatang bukannya lahir sebagai OKU penglihatan, so jari atau indah berapa yang orang terasa, indah berapa sensitivity jari itu indah berapa terasa. Tapi kalau sekiranya akan dipelajari secara menyeluruh ataupun secara mendalam, mungkin dalam masa 6 bulan ke setahun ataupun tertakluk kepada sensitivity jari itu. Tapi kalau untuk menghafal kod-kod braille itu, ia indah pulang memakan masa yang panjang, mungkin dalam 3 bulan ke 6 bulan. Pasal huruf bentuk braille ini ia terbagi kepada dua kategori. So grade 1 orang basic punya braille,
Dan kalau grade 2 ia ada ringkasnya, ada short-shortnya. So tadi anda akan memakai bentuk braille tu macam contohlah bahasa, BAHASA, bahasa tu kan, in the full. So kalau grade 2 ia ada shortnya macam tu. So ia akan jadi short lah, huruf-huruf braille tu ia akan jadi ringkasan. Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam sememangnya berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam usaha menyalurkan kemudahan dan sokongan kepada warga kelainan upaya penglihatan. Cabaran-cabaran ini memerlukan penambahbaikan yang berterusan sama ada dari aspek pendidikan maupun kebajikan agar keperluan golongan ini dapat dipenuhi dengan lebih berkesan. Melalui penubuhan persatuan ini, warga kelainan upaya penglihatan dapat saling membantu dan menyokong antara satu sama lain dalam menjalani kehidupan seharian sekaligus memastikan kesejahteraan mereka terus terpelihara. Cabaran di negara kita ni yang saya itulah dapat saya bagi pandangan, kebanyakannya guru-guru tani belum lagi ada, belum lagi banyak guru-guru pakar, orang guru-guru yang betul-betul mengajar mengikut spesifik subjek itu. So itu adalah cabaran-cabaran dari segi pendidikan lah. Tapi alhamdulillah, walaupun cabaran-cabaran itu timbul, tapi kerajaan Brunei orang berusaha sudah untuk macam mana tani orang membagi ilmu itu kepada OKU penglihatan supaya mereka indah tercicir dari dalam bidang pendidikan ini. Tapi itu tu hanya tani kan mau macam mana akan tani transformasi pendidikan ini khusus untuk OKU penglihatan. Sedangkan kita ni adalah kira high level income kalau di peringkat ASEAN ataupun peringkat antarabangsa. So saya selaku presiden akan cuba memastikan pemedulian OKU penglihatan ini semestinya di pendidikan ataupun apa saja. So dorang tidak boleh disisihkan hak dorang untuk belajar dari segi akses pembelajaran kah ataupun akses maklumat, apa saja akses untuk environment punya keperluan atau Pengerusi Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Awang Muhammad Hamzi bin Omar, turut mengongsikan bagaimana sistem pendidikan disediakan kepada warga kelainan upaya penglihatan melalui penggunaan peralatan Braille serta teknologi digital seperti komputer. Walaupun kemudahan ini tersedia, masih terdapat beberapa cabaran dalam bidang pendidikan, antaranya keterbatasan jumlah mata pelajaran yang dapat dipelajari disebabkan oleh kekangan penglihatan yang dihadapi oleh golongan berkenaan. Okey, dalam sistem pendidikan di negara kita ni, Brunei Darussalam, alhamdulillah melalui Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan memang membagi akses pembelajaran kepada anak-anak OKU penglihatan atau orang berkeperluan khas penglihatan. Akan tetapi kebanyakannya OKU penglihatan yang berkategori totally blind ataupun buta sepenuhnya, kebanyakannya mereka menggunakan braille ini cuma yang biasa, bukan yang secara menyeluruh ataupun yang saya maksudkan tadi grade 2 tu. So kebanyakannya alhamdulillah guru-guru ataupun guru-guru pendamping pun telah memberi khidmat pendidikan itu kepada OKU penglihatan. Orang secara itulah orang punya gigih guru-guru itu membagi ilmu kepada OKU penglihatan itu sendiri. Tetapi itu pun tertakluk kepada subjek-subjek yang
OKU penglihatan itu pelajarilah. Kalau OKU penglihatan, orang cuma belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, agama dan sastra. Kalau yang dari peringkat O level atau kalau dari sekolah menengah. Tapi yang saya maksudkan kalau menyeluruh macam mathematics, science, itu masih lagi belum ada guru-guru yang pakar maupun belum lagi ada material buku Braille ni di negara kita ni. Para warga kelainan upaya penglihatan turut berkongsi pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan seharian, khususnya semasa berada di bangku sekolah dan ketika melaksanakan aktiviti harian yang masih memerlukan sokongan daripada keluarga serta masyarakat sekeliling. Walaupun berhadapan dengan kekangan penglihatan, mereka tetap mempunyai keinginan dan azam untuk mencapai kecemerlangan seperti insan lain. Bagi golongan ini, setiap cabaran dan pengalaman yang dilalui menjadi proses pembentukan dan perkembangan diri secara menyeluruh, sekaligus mengukuhkan semangat untuk terus berdikari dan berusaha mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Kami pernah mengadakan hari keluarga, kira internal atau persatuan, berkumpul sama rakan-rakan OKU penglihatan ataupun bersama keluarga, dan kami pernah juga membuat dining in the dark. Kalau dining in the dark ini biasanya kami buat khusus untuk memberi kesadaran kepada orang ramai yang ikut menyertai acara itu. Mereka akan makan secara gelap lah, akan dibagi blindfold. Dan ada juga kami mengadakan larian amal tongkat putih. So kalau sekiranya larian amal tongkat putih ini kira tujuannya kira safety road lah. So kalau safety road tadi maksudnya yang mana pengguna-pengguna OKU penglihatan yang memakai tongkat putih, so itu adalah salah seorang daripada OKU penglihatan di negara kita ni. Ada juga kami pernah buat walkathon, dan kami kalau walkathon World Sight Day, kira penjagaan mata kepada orang ramai yang mana dia semestinya orang yang mata sihatannya tidak ada masalah penglihatan sebenarnya. Mungkin indahnya orang lambat laun pun ya akan ada juga terjejas kalau sekiranya dia dirawat. Contohnya macam dari segi katarak, glaukoma dan sebagainya. So kalau dia diagak kepada klinik pakar, itu klinik atau eye clinic, so ia boleh akan menjejaskan penglihatan itu sendiri. Saya sendiri pernah melihat juga dulu dikategorikan low vision. Jadi saya pernah juga menulis, membaca pakai kertas. Tapi apabila keadaan mata saya mula menurun, saya pastinya diajarkan Braille, asas-asas Braille atau menggunakan teknologi laptop. Aktiviti saya atau riadah-riadah yang saya jalanilah selama hidup saya ni, kalau buat masa sekarang masih tergantung kepada keluarga, rakan-rakan atau orang-orang di sekeliling saya yang akan membawalah saya keluar rumah bersiar-siar di taman-taman atau pantai-pantai. Semasa bersekolah dulu, saya mengikuti sistem pendidikan inklusif, iaitu sama orang di dalam kelas, dan saya masa itu boleh melihat masih dan boleh menggunakan buku teks dan boleh menulis macam orang lain juga. Tapi cabaran yang saya hadapi adalah saya tidak nampak apa yang cikgu tulis di masa zaman kami papan putih, papan hitam, papan hitam. Tapi alhamdulillah cara cikgu mengajar masa itu sambilnya menulis di papan hitam, sambil itu dia yang menyuruh saya menjalin nota-nota apa yang ditulisnya. Dan pada masa itu juga yang uniknya, semua student di dalam bilik itu juga mengikut apa yang cikgu tulis. Diorang pun kadang-kadang sanggalkannya lehernya. Diorang pun bersyukurnya, kalau ada kau di sininya, ada teknik pembelajaran semacam itu.
cikgu menulis di papan hitam, saya menulis di kertas, dan student lain pun juga menulis di kertas. Dan kebaikannya juga masa itu cikgu cuma menyebut perkataan ataupun huruf itu, dan secara langsung saya belajar macam untuk menghijau sesuatu perkataan itu. Dan itulah yang baiknya sistem pendidikan yang saya hadapi masa itu. Sesungguhnya warga Kelainan Upaya Penglihatan turut menyimpan harapan untuk menjadi insan yang cemerlang seperti individu lain. Di sebalik kekangan yang dihadapi, mereka berpandangan bahawa usaha penambahbaikan perlu dilaksanakan secara berterusan bagi meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Dengan sokongan yang menyeluruh, golongan ini juga berupaya menyumbang secara bermakna kepada pembangunan dan kemajuan negara Brunei Darussalam. Saya berharap maksudnya Kementerian Pendidikan lah, JP khas, kalau boleh pendidikan ini jangan untuk totally blind dinaik tarafkan dorang punya kualiti hidup itu. So kalau sekiranya dorang sudah bagus dalam segi pendidikan, insyaAllah dorang akan lebih maju untuk dalam pekerjaan maupun sosial. Kemudahan-kemudahan yang saya harapkan, saya minta suatu hari nanti buku braille, segala teknologi yang lengkap untuk orang-orang OKU penglihatan di negara Brunei Darussalam, tactile untuk orang-orang OKU penglihatan berjalan secara sendiri, secara bebas. Masyarakat di luar sana yang ada keluarga ataupun kawan yang mempunyai OKU penglihatan, kalau boleh jangan disisihkan orang ini, bawa keluar untuk mengikuti aktiviti riadah ke apakah. Dan untuk OKU penglihatan juga sama juga, jangan teranah di rumah aja, orang kata ini ikuti aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh akan masa ini kerajaan ada menganjurkan aktiviti untuk orang ramai. So keluar daripada kita punya comfortable zone itu. OKU tidak seharusnya dilihat sebagai golongan yang lemah meskipun berhadapan dengan kekurangan dari segi fizikal atau mental. Hakikatnya, golongan OKU mempunyai potensi tersendiri dan berupaya menyumbang secara signifikan kepada pembangunan negara termasuk dalam bidang sukan. Sehubungan itu, kerjasama padu daripada semua pihak amat diperlukan, bermula daripada individu itu sendiri, sokongan keluarga, peranan masyarakat serta komitmen berterusan pihak kerajaan bagi menggilap potensi golongan OKU agar mereka dapat berkembang dan menyumbang secara bermakna kepada negara.